Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Mahkamah Rayuan hari ini telah membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang sebelum ini mengarahkan kerajaan menyelaraskan pensyen bekas penjawat awam berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan 2016, sekaligus mengelakkan kerajaan daripada membayar tunggakan berjumlah 1.7 bilion kepada lebih setengah juta pesara. Hakim Azhari Kamal Ramli yang menyampaikan keputusan sebulan suara panel 3 hakim berkata, perkara itu telah diputuskan sebelum ini menerusi keputusan Mahkamah Rayuan pada 2022. Sehubungan itu, katanya, semakan kehakiman yang dipailkan oleh Aminah Ahmad bersama 56 pesara penjawat awam lain selaku responden dalam rayuan semasa adalah res judikata dan adalah penyalahgunaan proses mahkamah. Bagaimanapun, panel yang dipengerusikan oleh Hakim Lim Chong Fong serta turut dianggotui Hakim Yor Hasimi Abdullah Hamid menjelaskan bahawa keputusan hari ini hanya terpakai kepada 57 responden dalam kes berkenaan. Dalam keputusan pada 2022, Mahkamah Rayuan membatalkan pindaan yang dibuat terhadap Akta Penyelarasan Pensyen 1980 pada 2013 yang memperuntukkan kenaikan tahunan tetap sebanyak 2% kepada pesara. Mahkamah turut memutuskan pindaan 2013 itu tidak berperlembagaan kerana meletakkan pesara perkhidmatan awam dalam kedudukan kurang memihak sekaligus bercanggah dengan perkara 147 Perlembagaan Persekutuan. Aminah, bekas pegawai Kementerian Luar Negeri Malaysia, bersama responden lain kemudian memfailkan permohonan semakan kehakiman bagi memohon Mahkamah Tinggi mengarahkan kerajaan menyelaraskan pensyen mereka berdasarkan formula sebelum 2013 seperti yang ditetapkan dalam akta berkenaan. Formula sebelum 2013 mewajibkan kerajaan menyemak semula pensyen selaras dengan penyelarasan gaji pegawai yang masih berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Pada Januari 2023, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan responden sekaligus membawa kepada rayuan semasa. Namun, perintah itu digantung sementara menunggu pelupusan rayuan berkenaan. Dalam hujahan sebelum ini, kerajaan yang diwakili Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambli berujar bahawa pesara tidak berhak menerima pelarasan pensyen kerana Perkeliling Perkhidmatan PP1 2016 hanyalah satu penambahbaikan skim perkhidmatan awam dan bukan semakan gaji. Dalam keputusan hari ini, Mahkamah Rayuan bersetuju dengan hujahan kerajaan dengan menyatakan Aminah juga gagal membuktikan beliau mengalami kerugian akibat pindahan 2013 serta tidak memfailkan rayuan terhadap perkara itu sebelum ini. Dengan keputusan, kerajaan tidak lagi terikat melaksanakan pelarasan pensyen berkenaan. Peguam Baljit Singh Sidhu yang mewakili responden bersama Gufret Kaur Panu berkata beliau menerima arahan untuk memohon kebenaran merayu keputusan itu di Mahkamah Persekutuan Malaysia. Peguam Persekutuan Salihuddin Ali turut hadir mewakili kerajaan.